Assalamualaikum. Aku Azman, umur 50 tahun, tinggal di Segamat. Hidup aku ni tak pernah senang, penuh dengan dosa, stigma dan sekarang sakit yang aku pendam seorang diri. 15 tahun aku habiskan dalam penjara. Aku buat kesalahan yang aku sendiri malu nak sebut, merogol. Ya, aku tahu dosa aku besar, tak ada siapa boleh maafkan. Sampai sekarang, aku rasa jijik dengan diri sendiri bila fikir balik. Masa dalam penjara, aku mula insaf. Aku belajar solat, belajar Al-Quran dan aku pasang niat nak jadi manusia yang lebih baik bila aku bebas nanti. Tapi aku silap. Dunia luar tak macam yang aku bayangkan. Bila aku keluar penjara, masyarakat tak pernah bagi aku peluang kedua. Orang tengok aku penuh benci. Itu Azman, banduan kes rogol. Jijik. Aku dengar kata-kata tu hampir setiap hari. Aku cuba buat kerja halal. Aku jadi buruh binaan. Kadang-kadang ambil upah potong rumput. Tapi tak kira betapa keras aku kerja, orang tetap pandang aku macam sampah. Ada masa, aku rasa nak buat jahat balik. Kalau dah orang anggap aku penjahat, apa beza kalau aku buat balik? Tapi aku cuba lawan perasaan tu. Aku tahu kalau aku ulangi dosa tu, aku bukan saja hancurkan hidup aku, tapi juga peluang aku nak tebus kesalahan. Dalam masa aku cuba baiki hidup, badan aku mula bagi isyarat tak sihat. Aku cepat letih, kaki aku mula bengkak dan malam-malam aku selalu bangun buang air kecil. Tapi aku abaikan semua tu. Aku fikir, mungkin sebab aku banyak kerja. Tapi keadaan makin teruk. Kulit aku mula gatal-gatal, selera makan hilang dan setiap pagi aku rasa macam tak ada tenaga. Suatu hari, masa aku tengah buat kerja binaan, aku tiba-tiba rebah. Majikan aku bawa aku ke klinik. Doktor sahkan aku ada penyakit buah pinggang kronik, CKD, tahap 3. Doktor kata, gaya hidup aku dulu, makan tak tentu, stres bertahun-tahun, semua tu jadi punca buah pinggang aku rosak. Doktor bagi amaran, kalau aku tak mula rawatan dan ubah cara hidup, aku kena bersedia untuk dialisis. Aku balik rumah, duduk termenung. Dalam kepala aku cuma fikir, aku dah hilang maruah, hilang peluang, sekarang kesihatan aku pula. Aku rasa dunia makin menghimpit. Tapi aku tak boleh mengalah. Aku tahu, kalau aku terus biarkan diri tenggelam dalam rasa bersalah dan sakit, aku tak akan mampu teruskan hidup. Nasib baik, ada seorang kawan lama yang tahu keadaan aku. Dia datang melawat, bagi semangat dan cerita pasal bawang Dayak Kalimantan. Dia kata, Man, kita tak boleh ubah apa yang dah jadi, tapi kau masih ada peluang jaga diri kau. Cuba benda ni, sambil kau ubah cara hidup kau. Aku mula cuba kapsul bawang Dayak. Aku juga mula ubah gaya hidup, lebihkan minum air kosong, kurangkan makanan masin dan paksa diri rehat bila badan aku perlukan. Dalam masa 2 bulan, aku nampak perubahan. Kaki aku tak lagi bengkak, badan aku rasa lebih ringan dan aku mula rasa bertenaga untuk teruskan hari-hari aku. Walaupun hidup aku masih penuh dengan stigma, aku tahu aku tak boleh biarkan orang lain tentukan jalan hidup aku. Aku buat salah dulu, tapi sekarang aku berjuang untuk jadi lebih baik. Aku selalu ulang ayat tu dalam hati. CKD ni senyap, tapi dia bahaya. Kalau badan kau mula bagi tanda macam cepat letih, kaki bengkak atau kerap buang air kecil, jangan abaikan. Kesihatan kita tak ada gantinya. Jaga diri sebelum terlambat.